rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya saya bahasakan diri saya lah. Nama diberi Zawani Syafiqah bin Zainal Mahmud. Asal daripada Batu Gajah Perak. Sekarang ni masih lagi seorang student di UM. Ambil kos Pengajian Islam dan Sains Permusalaan Sekitar dan bermejor insyaAllah. Tahun berapa tu tak cerita. Malam ni tugas saya untuk bagi tazkirah sikit lah. Cumanya tajuk malam ni tentang doa, ibadah kan. Allah menanti doa. Sebelum nak start, boleh tak kalau nak main sikit game? Sebelum tu nak tanya, ada yang tak bawa kertas kan? Semua tak bawa kertas? Semua tak bawa kertas. Mana boleh bagi sikit kertas tak? Tak payah sorang pun tak apa. Kongsi-kongsi. Dia kena warming up dulu sebelum bagi tazkirah kan. Nanti semuanya duduk kan. Kertas kosong, kertas yang tak guna. Ada pen, pensil. Marker pun boleh lah. Semua dah dapat? Kita start game. Game ni lebih kurang macam exam juga. Tak boleh tengok kawan sebelah. Okay, dengar tak ni? Dia macam sembang belakang ni. Bismillah. Okay, nampak tak ada kotak dekat dalam kertas ni? Kotak ni. Okay, lukis semua kotak ni. Segi 4 tepat. Segi 4 tepat bukan segi 4 sama. Segi 4 tepat. Okey, semua dah lukis kan? Dah lukis? Okey, dilarang untuk meniru kan? Kalau dua orang je, kalau seorang je. Baru datang. Okey. Soalan exam ni. Sila bahagikan kotak ni kan kepada 5 bahagian yang sama rata. Tak boleh tiru, buat sorang-sorang. Bahagikan 5 bahagian sama rata. Tak kisahlah sama rata. Nak buat segitiga semua ke? Nak buat bulat semua ke? Nak buat 5 segi semua ke? Nak buat petak-petak semua kan? Nak buat bulat-bulat ke? Nak buat bujur ke? Dilarang untuk meniru. Dilarang untuk meniru. Okey, dah. Namanya tak payah fikir lama sangat. Soalan yang saya macam ni kan. Okey, boleh tunjuk tak kertas tu? Nak tengok. Tunjuk je, dah habis dah, masa dah tamat. 5 bahagian. Ni satu bahagian mana hilang? Nak 5 bahagian sama besar. Okey. Okey, yang belakang. Okey. 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 Okey, tengok. Okey. Tak nampak? Dia tak betul. Okey. Ni semua meniru jawapan sama je ni. Memang ini yang terbaik. Tengok. Okey, semua ada tak? Okey. Sebenarnya senang je kan? Bagi je 1, 2, 3, 4, 5 kan. Tapi ada tak yang terfikir? Okey, dia kena buat macam ni sikit. Okey, macam ni sikit. Ramai tak yang fikir macam tu mula-mula? Okey, selalu dalam hidup kan, kita selalu fikir benda yang complicated. Padahal betul simple je. So pengajarannya think simple. Fikir benda yang
Tak payah fikir panjang, bukanlah fikir panjang, tapi jangan fikir terlalu complicated kan. Okay, itu pengajaran Okay, boleh kot kita masuk boleh kot kita masuk dalam tazkirah lah. Kita tazkirah pendek kita malam ni. Saya diberi amanah untuk menyampaikan tazkirah yang bertajuk tentang ibadah, iaitu Allah menanti doamu. Okay, kita tajuk main dia adalah pasal doa. Okay, sebelum kita start, siapa dulu boleh bagi satu definisi apa itu doa? Kalau yang biasa kita buat kan, apa itu doa? Kita selalu berdoa kan, betul tak? Siapa? Anyone? Apa itu doa? Pengharapan pada Allah. Pengharapan pada Allah. Okey, itu yang pendek. Yang dari segi panjang sikit, dengan penuh keikhlasan. Okey, pengharapan kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Macam tawakal je bunyinya. Doa. Doa ni satu benda yang kita minta pada Allah. Minta tentang apa? Kebaikan, hajat kita kan. Kebaikan tu ada dua, sama ada dekat dunia ataupun dekat akhirat. Okay, itu definisi panjang ni lah. Dari segi istilah syar'i dia, ada dalam Al-Quran Allah kata ud'uni astajib lakum. Maksud dia, berdoa kepada aku, misalnya aku akan kabulkan. Okey. Dan dalam satu hadis kursi tahu apa dia? Hadis kursi, hadis Nabawi, hadis kursi beza dia. Hadis kursi ni adalah kalam daripada Allah dan maksud pun daripada Allah. Tapi disampaikan Nabi Muhammad. Okey. Yang bukan dalam Quran, firman Allah yang bukan dalam Quran. Yang bukan dalam Quran. Okey. Dalam satu hadis kursi, ni hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Allah berfirman, aku mengikuti sangkaan hamba-Ku kepadaku dan aku selalu menyertainya sepanjang ia ingat kepadaku. Maksudnya bila kita ingat kepada Allah, kita sambil doa dengan Allah, maka Allah akan ingat kita. Dan menurut Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, tiadalah yang lebih dihargai oleh Allah melainkan doa. Okay. Doa ni dia sebenarnya adalah satu penyerahan kita kepada Allah sebenarnya, dan bukannya tuntutan. Ini menurut ahli sufi lah. Ahli sufi, tahu kan ahli sufi? Ahli sufi ni memang dia dekat diri Allah. Dia kalau boleh dia memang buang dunia tu dari diri dia. Okey. Dan ahli sufi juga pernah berkata, sesiapa yang ingin memiliki kekuatan rohani, hendaklah dia memperbanyakkan doa kepada orang lain. Okey. Dan ni ada sikit-sikit tips macam mana nak bagi doa kita mudah dikabulkan oleh Allah. Ada menurut Abu Ishaq Ibrahim Al-Harawi, dia seorang ahli sufi juga, ada 5 cara untuk bagi doa kita ni senang dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, kawal makanan. Maksudnya kita makan sekadar perlu. Rasa semua faham kot budak medis ni kan. Makan ikut diet kan. Betul. Okey. Yang kedua, pemakaian kita bersahaja. Maksudnya tak tabarush, tak terlebih-lebih. Lepas tu yang ketiga, kawal tidur. Okey, masa kisah dia kawal tidur. Maksud kawal tidur dekat sini bukannya tak tidur langsung, tapi kawal tidur, jangan terlebih tidur. Okey. Yang keempat, kita kawal percakapan. Maksudnya bila kita cakap tu semua benda-benda yang baik. Okey, yang kelima, kita hendaklah sentiasa merendah diri dan menjaga panca indera. Jaga panca indera kita. Mulut jangan mengumpat, mata jangan lihat benda-benda yang tak patut, telinga jangan dengar Masih. jangan dengar apa-apa yang tak patut. Okey. Ni nak ceritakan sikit beberapa golongan yang mustajab doa dia. Maksudnya once orang-orang yang tergolong dalam golongan ni dia berdoa, Allah akan makbulkan doa dia serta-merta. Iaitu orang yang pertama, orang yang sakit. Orang yang sakit. Okay, dan cakap pasal sakit ni sebenarnya apa dia? Medik kan semua ni. Sakit ni ertinya apa? Apa erti sakit dalam istilah medik? Pain. Apa? Istilah sakit. Sebab saya pun pernah belajar sains juga dulu kat Pasung. Jadi apa istilah sakit sebenarnya dalam medik? Dalam medik kita medik. Okey, macam mana kita nak definisikan sakit tu? Sakit tu berlaku apabila
Apabila ada darah keluar, maka sakit ke? Apa yang menyebabkan kita rasa sakit tu? Saraf sakit diaktifkan. Ya? Saraf sakit diaktifkan. Saraf sakit. Ada saraf sakit ke? Tawanan touch receptor macam tak ada. Bila mana tangan kita ataupun kulit kita ni kan ada reseptor. Macam badan baby kan. Badan sampai yang baby kan ni. Okey. Dan benda tu sampai ke otak kita kata sakit. Maka sakitlah. Okey. Nak katanya ada setengah ulama berpendapat bahawa sakit itu sebenarnya untuk menghapuskan dosa kecil. Sebab tu kalau tersandung ke terjatuh kan, istighfar banyak-banyak. Apa dosa kecil kita yang kita dah buat, maksudnya Allah cuba hapuskan dosa kecil kita. Okey, itu orang yang pertama, orang yang sakit. Okay. Yang kedua, raja yang adil ataupun pemerintah yang adil. Doa dia akan dimakbulkan oleh Allah. Yang ketiga ni memang sangat-sangat dimakbulkan oleh Allah, iaitu orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi ni banyak masalah. Kita bully orang tu dizalimi tak? Kita curi barang orang tu dizalimi tak? Okey, itu contoh orang yang dizalimi. Yang keempat, orang-orang soleh dan solehah. Ni tak payah kot, nak definisi banyak-banyak kan, semua tahu kan. Yang kelima, doa ibu bapa untuk anak-anaknya. Okey, dalam hadis Nabi kata ada 3 perkara yang bila mana seseorang tu mati, benda ni tetap akan berterusan. Iaitu yang pertama, doa anak yang soleh. Yang kedua, harta yang disekakan. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Okay. Yang keenam, anak yang taat kepada ibu bapa. Yang ketujuh, orang yang berbuka puasa. Sebab tu kalau kita macam tadi kan, siapa puasa sunat hari ni? Kita tak payah mengaku. Lepas ni boleh yang puasa sunat Isnin Khamis untuk orang-orang yang nak buka puasa ni, antara waktu-waktu yang mustajab adalah sebelum berbuka puasa. Lepas ni bolehlah memperbanyakkan doa sebelum berbuka puasa. Dan yang ke-8, orang-orang yang berakhlak mahmudah. Akhlak mahmudah ni apa dia maksud dia? Mahmudah ni dia ada 2, mahmudah versus mazmumah. Mahmudah ni yang baik, mazmumah ni yang tak baik. Mahmudah ni contoh ikhlas, jujur, amanah, adil, fatanah. Okey. Yang kedua, mazmumah. Mazmumah ni apa? Sifat yang kecil lah. Rasa tak ada definisi kot. Okey. Dan kat sini ada sikit nak cakap sikit lah antara waktu-waktu doa yang mustajab. Yang pertama, saya boleh beritahu Hujan. Ya? Hujan. Hujan, betul? Antara azan dan iqamah. Okey. Kemudian yang kedua, ketika kita nak berdiri nak mulakan solat. Dan sujud tu betul. Dan sesudah solat. Kan biasa selepas solat kita solat fardu kita akan doa kan. Okey, sujud tu ya. Cuma nak tambah sikit, untuk sujud waktu kita berdoa tu, kita boleh sebut tak doa kita dekat mulut? Tak boleh sebab kalau kita cakap yang contohnya Allah Tuhanku, aku mohon bla 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 kan. Itu dah dikira menambah perkataan dalam solat dan ini boleh membatalkan solat. Hanya doa hati dia. Okey. Dan ada juga ulama dia khilaf, sujud tu semua sujud ke ataupun sujud yang terakhir. Sebenarnya tak ada pendapat mana-mana pun yang kuat. Dia semua sujud boleh. Dan cakap pasal sujud, nak cakap sikit pasal sujud syukur. Sujud syukur ni kita buat bila Dapat nikmat. tak dengar. Mendapat nikmat. Tak nak soalan sujud syukur adalah bila mana kita nak bersyukur kan. Dia kena advance sikit jawapan daripada tu kan. Sujud syukur ni kita lakukan bila Kita mendapat nikmat. mendapat nikmat daripada Allah kan. Dan kita nak tunjukkan kita bersyukur sangat kepada Allah kan. Okey, antara syarat utama ni menurut jumhur lah. Kalau nak ikut mazhab-mazhab nanti pening pula semua kan. Kalau menurut jumhur ulama, sujud syukur ni yang pertama sebenarnya dia tak perlu pun nak ambil wuduk, tapi seboleh-bolehnya wuduk. Yang kedua, menghadap kiblat lah. Dan terus sujud. Bacaan pun ramai yang khilaf. Boleh baca subhanallah, boleh baca ikut bacaan yang ni, asalkan menunjukkan kita syukur dengan Allah. Dan ucapan syukur tu nak cakap bahasa Melayu ke, nak cakap bahasa Arab ke, nak cakap bahasa Inggeris kan, tu baca dalam hati lah. Tak kisah pun bahasa apa, bahasa Urdu, bahasa Jepun, ikutlah. Bahasa Myanmar, boleh pun boleh. Okey. Ada rasa? Tak ada. Okay. Yang keempat,
ketika i'tidal akhir dalam solat. Lepas tu yang kelima, selepas solat subuh dan selepas solat asar. Okey, cakap pasal waktu mustajab berdoa selepas solat subuh dan solat asar. Saya yakin semua pernah dengar kan Al-Maksurat. Okey, siapa biasa amalkan? Semua tu pejam mata. Tak pejam mata pun. Okey, tak payah. Okey, kalau boleh kan, lepas ni cuba amalkanlah selepas subuh dan selepas asar Al-Maksurat. Al-Maksurat ni apa benda? Al-Maksurat ni, kataan maksurat tu daripada perkataan maksur. Maksur ni maksudnya satu benda kebiasaan. Dalam Al-Maksurat ni dikumpulkan semua doa-doa yang Rasulullah biasa baca. Sebab tu dia diharuskan untuk kita baca Al-Maksurat selepas subuh dan asar. Okey. Siapa dia yang inventor tu? Bukan. Siapa dia pengumpul Al-Maksurat ni? Siapa yang jadi? Imam Hasan Al-Banna. Siapa dia? Pelopor Ikhwan Muslimin. Okey, semua dia bagus dah ni. Semua dah boleh dah ni. Okey. Dan yang ketujuh, selepas solat fardu, waktu yang mustajab berdoa. Okey, seterusnya waktu yang juga mustajab berdoa, tapi ni malam bila kan? Okey, yang pertama malam Jumaat. Hari ni malam ni malam Jumaat kan? Kadang-kadang kan kita ni terutamanya di semua Melayu, ada bangsa lain ke? Ada kan? Okey. Bukan ada karesif, tak, dia macam ni. Sebabnya alam Melayu ni kan ada bangsa lain. Okey. Biasanya orang Melayu ni dia biasa dimomokkan. Dimomokkan tahu kan? Tahu momok kan? Bukan tomok kan, momok. Biasa dimomokkan dengan malam Jumaat, hantu keluar lah, apalah kan. Tapi sebenarnya benda tu semuanya tahyul tu. Tak katanya dalam Islam malam Jumaat itu malam yang sangat barakah. Malam yang sangat Allah terima doa-doa kita kan. So malam ni, lepas ni bolehlah keluar daripada pintu surau, bolehlah start berdoa. Okey. Yang kedua, pada malam 10 Muharram. 10 Muharram apa dia punya hari, ya, hari kebesaran itu hari Ashura. Malam nisfu Syakban. Nisfu Syakban ni apa dia? Pertengahan bulan Syakban. Nisfu tu maksudnya setengah, separuh. Yang seterusnya pada Lailatul Qadar, malam Al-Qadr. Bilakah malam Al-Qadar? Bila? Sebelum malam terakhir. 10 malam terakhir. Okey, jawapan tu nanti kan, tapi dia ada jawapan sebelum tu. Hanya Allah saja yang tahu bilanya malam Lailatul Qadar. Dan tapi Nabi kata dia di antara 10 malam terakhir. Okey. Yang seterusnya malam 2 perayaan yang besar, iaitu Aidilfitri dan Aidil Adha. Malam raya. Panggil malam raya kan. Okey. Yang seterusnya di pertengahan malam. Di pertengahan malam ni maksudnya 1/3 malam lah. Pukul 3, pukul 4. Okey. Dan ada juga terdapat beberapa peristiwa yang mustajab doa. Contoh macam turunnya hujan. Okey, sekarang ni kan KL banyakkan hujan kan. Semalam pun UM banjir teruk kan. Siapa tengok news tu kan? Jadi sebenarnya hujan ni bawa rahmat. Sebab apa hujan turun? Okay, macam mana hujan turun? Jawapan paling senang, macam mana hujan turun? Kuasa Allah. Okey. Nanti boleh Google sendiri ya, macam mana hujan turun. Okey, yang seterusnya peristiwa Lailatul Qadar. Yang ketiga, bila mana kita khatam Al-Quran. Lepas tu, yang keempat, semasa peperangan ataupun darurat. Macam kat Lahad Datu kan, tengah-tengah darurat kan. Itu antara peristiwa ataupun waktu di mana doa mustajab. Yang seterusnya, semasa kita tawaf mengelilingi Kaabah. Dan yang terakhir, semasa wukuf di Arafah. Okey, kita habis pada macam teori kan. Okey, so sekarang ni nak lebih kepada praktikal. Okey, kalau kita berdoa, selalu kita buat apa? Mula-mula kita nak belajar adab berdoa pula. Mula-mula kena tadah tangan. Okey, ada juga hadis Nabi, maksudnya ada juga sirah-sirah yang kata kadang-kadang Nabi tadah tangan dan kadang-kadang tak tadah tangan.
Okay, cumanya yang saya jumpa yang tak tanda tangan tu adalah ketika mana kita tengah buat doa untuk istisqa ataupun minta hujan. Nabi tak tanda tangan. Itu untuk basis lah. Kalau nak tahu lebih panjang, pembahasan lebih panjang, boleh search nanti ya. Okay, dan macam mana kita tanda tangan? Macam ni lah, tak kisahlah macam ni ke macam ni kan. Ada macam-macam hadis kan. Dan kalau nak tengok lebih detail, tapi tak perlu kot. Kalau macam nak sekadar biasa-biasa, tak payah cari lah kata ke pening. Kalau nak cuba juga nak tahu lebih detail, ada yang kat macam ni, ada yang macam ni, ada yang tolak balik macam ni. So boleh cari yang lebih detail lah balik ni nak cerita kat sini nanti jadi perbahasan pula kan. Okay, cuma dia nak cakap sikit cakap tentang tangan kita ni kan. Ada 2 keistimewaan tangan. Yang kedua, 3 keistimewaan tapak tangan. Tangan kita ni lah. Kalau perasan lah, siapa boleh beritahu? Yang pertama ni apa yang istimewa sangat dengan tangan kita? Kenapa sakit? Okey, saya bagi clue, nombor 99. Apakah itu? Okey, cuba tengok tangan kiri. Apa nombor yang anda nampak? Nombor lapar sarap 81 kan? 81 ke 81. Semua tengok tangan 81. Okey, tengok belah kiri pula. Belah kiri, belah kanan pula. Anda nampak nombor? 18. Okey, kita main matematik sikit. 18 campur 81 equals to 99. Sama dengan 99 nama Allah. Okey, tu ciri yang pertama. Yang kedua, semua buat tangan kanan macam ni. Okey, tengok dekat jari anda. Nampak tak ada kalimah Allah? Alif, lam, ha. Alif, lam, ha. Nampak tak? Tu. Okey. Dan saya percaya kebanyakan dekat sini yang bermedik kan. Kalau bayi dalam kandungan, macam mana tangannya? Macam ni kan. Bila dia keluar, macam ni kan. Takkan macam ni lah kan. Tak, ni senawak je lah. Okey, nak katanya semasa kita dalam kandungan kita, semasa bayi dalam kandungan, dia dah berjanji dengan Allah untuk beriman. Okey, dan bila kita lahirkan kan, kita kena bersyukur sebab kita born as a Muslim. Bukan macam non-Muslim yang lain yang born as a kafir, lepas tu kena cari Islam. Betul tak? Sebab tu kita kena berdoa dengan Allah. Kita buka tangan ni, masa katanya kita betul-betul minta dengan Allah. Dan satu lagi, kalau tengok tangan kita kan, bila kita nak berdoa, kita akan buat macam ni kan. Apa huruf yang anda nampak bila kita gabungkan tangan kita ni? Huruf Ba. Ba yang tak ada titik kan. Dia punya boat shape. Macam saya ada mengajar seorang adik lah, berumur 4 tahun. Tapi saya kena ajar dalam bahasa Inggeris, alif bata. So saya kata huruf Ba ni is like a boat. Dia punya ni macam boat kan. Tapi dia ada mata kat bawah kan. Okay. Kalau tengok tangan anda akan nampak satu boat shape kan. Okay. Dekat mana sebenarnya terletak yang titik Ba tu? Titik Ba tu kat mana? Cari titik Ba, cari. Okey, biasa kalau kita berdoa, tangan kita kan atas kan, kat bawah kan. Dan biasanya titik Ba, titik pada Ba kat bawah kan. Okey, ketahuilah bahawa ni daripada apa salah je. Daripada Ustaz Allah Mahmud, dia kata bahawa titik Ba tu ada pada hati kita. Bila kita doa kan, titik Ba tu ada pada hati kita. Satu kita kena kalau doa jangan macam ni, jangan macam ni. Mesti betul-betul minta betul-betul kan, sebab titik Ba tu pada hati kita. Dan sebenarnya kalau dalam Al-Quran kan ada huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah ni macam alif, lam, mim. Setiap huruf-huruf ni sebenarnya ada malaikat yang menjaganya. Dan malaikat yang menjaga huruf Ba ni, nama malaikat tu adalah Harf Hayail. Dan malaikat Harf Hayail ni lah sebenarnya yang bawa doa kita pada Allah. Itu rahsia baru lah kalau nak tahu lah. Okay. Dan dekat sini ada nak kongsi satu doa yang sangat mustajab
kalau kita boleh baca selepas subuh, selepas asar, sebelum makan, sebelum minum. Yang ni daripada Tuan Guru Dr. Harundin. Di doa ni dia ada banyak kelebihan. Mungkin kita boleh baca sama-sama kot. Rasa semua pun dah boleh hafal. Doa dia bunyi dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' huwas samiul alim. Maksudnya dengan nama Allah yang tidak memberikan mudarat sesuatu di bumi juga di langit, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Okey, antara untungnya baca doa ni, yang pertama boleh terhindar daripada bahaya lah. Sebenarnya doa ni juga dikenali sebagai ayat yang bergerak. Sebab tu kalau kita kan nak takut disantau, takut kita makan kat kedai, takut ada orang santau kita kan, bukan diwajibkan, diharuskan untuk baca Bismillah yang 5. Pernah dengar Bismillah yang 5? Bismillahirrahmanirrahim. Khalid Muhammad Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun mana boleh search kot balik bilik kan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i huwas samiul alim. Yang tadi tu. Yang terakhir sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Barakatillah. InsyaAllah kalau kita baca 5 Bismillah ni sebelum makan atau sebelum minum, akan terhindarlah daripada santau. Okey. Dan juga boleh terhindarlah daripada sihir, santau. Okey. Sebelum saya masuk yang seterusnya, ada yang membuat soalan tak? Macam tanya Ustazah kan. InsyaAllah kalau saya boleh jawab, saya jawab lah. Sebab waktu yang diberikan pun sampai 9.30 kan. 15 minit sampai 9.45. Okey, teruskan lah. Okey, kita masuk yang terakhir, iaitu pada adab-adab berdoa. Okey, apa antara adab-adab kita nak berdoa? Menghadap kiblat, lagi? Berwuduk. Nak berdoa mesti berwuduk kan? Sebelum bayinya berwuduk lah. Tapi tak ada wuduk pun tak apa. Katanya doa ni sangat mudah. Okey, badan manusia ni sebenarnya ada berapa peratus air? Berapa peratus persen air dalam badan manusia? 70, 80, 60, 70%. Siapa pernah tengok dekat YouTube ataupun internet lah, satu eksperimen yang dilakukan oleh seorang Jepun, tak ingat nama dia apa. Dia buat eksperimen kajian tentang kristal air. Kan air ada kristal kan, dan efek environment kepada kristal air. Contoh kan, dia pernah pasang satu lagu rock metal, lagu apa? Black metal kepada molekul air. Apa jadi pada kristal air tu? Pecah kan, sangat tak ni kan. Macam mana kalau disebut perkataan yang baik? Apa jadi pada kristal air tu? Cantik kan? Kisah pun juga dengan badan kita. Kalau kita orang yang jenis suka mencarut, cakap perkara-perkara tak elok, suka cakap pasal orang lain, mengumpat, mengata, maka kristal-kristal air dalam badan kita juga akan jadi macam tu. Tapi kalau kita selalu cakap benda-benda baik, selalu doakan kebaikan orang lain, maka kristal air kita dalam badan kita akan jadi cantik. Analogi dia mudah, betul tak? Badan kita 70% made from water. So lepas ni boleh praktik. Lepas ni jangan kalau siapa yang suka cakap perkara tak elok tu, kurangkan. Jangan stop terus. Jangan buat drastik, takut tak kekal. Okey, cakap siapa? Saya boleh cakap. Okey, adab. Okey. Yang pertama, kalau boleh berwuduklah. Kalau tak boleh tak apa. Nak menghadap kiblat, tak menghadap kiblat pun tak apa. Yang kedua, angkat tangan. Kalau macam muslimat kan, segan nak berdoa, tengah-tengah kan, kat mana-mana lah kan, angkat tangan nak tidur, tak ada masalah. Okey, lepas tu waktu kita nak start doa tu, pertama sekali kita kena buat apa? Bismillah kan. Takkan nak start dengan Alhamdulillah kan. Mesti start dengan Bismillah. Lepas Bismillah, selawat. Lepas selawat, okey, satu tips. Kalau kita nak minta barang dengan kawan kita, terus kita kena buat apa? Puji.
kena tegur dia dulu, kena bagi salam kat dia kan. Lepas tu kita boleh dia kan, puji dia kan. Sama juga, kita nak minta doa ni, kita nak minta sesuatu dengan Allah. Allah ni siapa? Allah ni Tuhan kita, yang ciptakan kita, yang ciptakan alam ni kan. Jadi first kali lepas salawat kita kena puji Allah. Puji tu boleh tengok lah, banyak puji-puji bagi Allah semua kan, yang menciptakan segala makhluk. Contoh, Okay. contoh. Contoh. Contoh, Jadi macam mana nak memuji Allah dalam doa? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Banyak ayat Quran yang menyatakan contoh. Boleh cari sendiri kan. Ke nak bagi juga. Saya yakin semua student pandai-pandai kan, tak perlu nak ni. Sekarang ni orang kata zaman IT kan, zaman touchscreen kan, semua boleh cari. Okey, lepas kita puji pada Allah, lepas tu kita buat apa? Merendah diri. Merendah diri, ya betul. Merendah diri ni kalau ikut ahli sufi lah, yang betul-betul konsep berdoa yang betul, lepas puji Allah kita merendah diri. Merendah diri ni maksudnya kita kena bagi diri kita ni betul-betul rasa seorang hamba. Hamba pada siapa? Hamba pada Allah. Dan lepas kita merendah diri, Doa. kita minta lah hajat apa yang kita nak kepada Allah. Lepas kita minta hajat, tutup dengan selawat dan kita minta supaya Allah makbulkan doa kita. Okey. Okey, ada apa pun ke yang belakang macam tanya ke? Okey, asalnya sampai tu kot. Sekadar perkongsian biasa-biasa lah. Sebab tajuk pun doa sebab saya, expertise saya bukanlah bahagian ni sangat. Kalau bab sirah ke, kalau bab isu semasa tu boleh lah, dia lagi semangat nak cakap kan. Sebab khusus saya pun biasa-biasa je. Benda Islam dan sains kan. Kalau cakap pasal sains Musa dan cerita tu boleh lah, nak kaitkan dengan Islam. Dan soalan. Ya? Kenapa dikatakan doa itu senjata mukmin? Doa silahul mukmin. So, doa itu senjata orang mukmin. Sebabnya dia back to kita punya fitrah. Fitrah manusia itu seorang hamba kan. Sebab apa dia katakan doa itu senjata orang mukmin? Beza tau. Tak ada istilah doa silahul muslim, tapi ada satu pepatah kata doa silahul mukmin. Apa beza mukmin dengan muslim? Siapa boleh bagi definisi? Muslim yang ucap syahadat. Okey, kalau Muslim tu pernah dengar tak orang kata istilah Islam sekadar nama? Itulah Muslim. Dia mengaku adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengaku bahawa Rasulullah itu pesuruh Allah, tapi dia tak laksanakan apa yang Allah suruh. Dia tak solat, dia tak buat zakat, dia tak nak pakai tudung, dia tolak hudud. Contoh itu. Itu kalau mukmin pula, mukmin ni stage dia tinggi sikit dari Muslim. Mula-mula Muslim, mukmin, dengan yang sekali muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Mukmin ni beza dengan Muslim, dia buat apa yang Allah suruh dan dia tak buat apa yang Allah larang. Itu mukmin. Stage yang paling tinggi muttaqin. Muttaqin ni orang betul-betul orang yang bertakwa. Kalau penilaian manusia ni di sisi Allah, Allah bukan dia tengok kita punya pangkat. Biasa nak dengar perkataan ni kan, Allah tak tengok kecantikan kita, tapi Allah tengok kita punya takwa. Dan takwa ni, siapa yang boleh nilai takwa? Allah. Hanya Allah je yang boleh nilai takwa. Okey, balik doa silahul mukmin. Maksudnya doa itu senjata orang mukmin. Sebab apa? Sebab bagi orang mukmin, dia hanya ada Allah. Dia tahu hanya Allah sahaja yang boleh bantu dia. Sebab tu dikatakan doa ni senjata orang mukmin. Memang itu senjata kita. Apa nak kata apa? 10 senjata orang mukmin. Tak, belum tentu lagi. Nak kata ni doa ni sebab apa? Sebab doa tu kita doa pada siapa? Kita doa pada Allah. Kita minta pada siapa? Kita minta pada Tuhan kita. Okey, boleh jawab soalan? Ke tak jawab? Okey, ada soalan lain? Nak pantang tanya ke? Macam mana kalau kita berdoa untuk gurukan orang lain, adakah dimabulkan? Nak terlintas tak? Kita dah cari sendiri. Boleh tak minta doa benda yang impossible? Impossible. Tak, maksudnya macam kita minta doa macam, ya Allah bagilah aku jadi orang paling kaya kat dunia.
Macam tu lah, maksudnya macam tak, macam benda-benda yang tak macam orang macam ya Allah aku nak tengok kau, macam tu lah. Tak, maksudnya doa benda-benda yang macam Impossible lah. impossible lah. Kita macam nak tengok Allah ke. Saya bagi jawapan yang saya tahulah. Ni berdasarkan apa yang saya tahulah. Tak salah nak minta doa yang impossible, tapi benda tu terpulang kepada Allah lah, nak mawakan ke tidak. Tapi yang penting, apa yang kita nak doa tu, kita tak boleh nak minta je, kita kena usaha. Cakap pasal benda yang impossible kan, contoh tengok malaikat ke, tengok Allah kan. Saya tak ingat, dulu pernah berlaku kes dekat Mekah. Ada seorang imam ni, dia betul-betul nak tengok malaikat kan. So bila orang buka hijab dia pun pengsan. Katanya kadang-kadang kita sebagai human being, yang manusia biasa ni, janganlah terlalu nak minta benda yang impossible lah. Tapi tak salah, tak salah sebenarnya. Kita nak minta lah doa, kita nak minta dengan Allah. Kalau Allah izinkan, kita akan nampak. Kalau tak, tak adalah. Contoh macam tadi kan, nak jadi orang yang terkaya di dunia kan, tapi kerja dia hari-hari duduk dengar, tengok TV kan. Tak jadi. Takkan tiba-tiba turun, wow banyak duit kan, hujan duit kan. Tapi hujan ikan pernah berlaku kan. Tengok video lah. Hujan ikan berlaku bila mana Budi Meliung datang, dia bawa ikan daripada tempat lain, dan hujan ikan kat kawasan tu kan. Dia buat salah ke? Tak, seriously tak salah nak minta benda yang impossible. Tadi sebab itu pernah dengar tazkirah dia cakap Allah dia entertain je doa-doa semua orang, sebab Nabi Ibrahim pernah minta doa nak tengok Allah. Tapi Allah tidak memperlekehkan permintaan tu. Allah tunjukkan zat dia sampai gunung. Ya, betul. Sebab dia tak salah. Sebab Allah ni siapa? Allah ni Tuhan kita kan, yang ciptakan kita kan. Jadi tak salah kalau kita nak minta benda yang impossible kan. Tapi kita sendiri fikir balik kan, layak ke aku terima ganjaran yang sebegitu rupa. Okay, cakap pasal doa ni teringat satu ayat Quran, surah Al-Baqarah ayat 256, kalau tak silap. Kita kadang-kadang kan, kalau kita doa tak dapat kan, kita jangan terlalu mengharaplah apa yang kita doa itu dapat. Sebabnya kita tak tahu kita punya jalan hidup macam mana. Kita tak tahu apa yang baik untuk kita, apa yang tak baik untuk kita. Sebab tu seboleh-bolehnya doa, kalau nak sesuatu perkara tu, ya Allah yang Tuhanku, kalau anda kata satu perkara ni baik bagi aku. Kalau tak baik, engkau jauhkan aku daripada benda tu. Itu yang terbaik sebenarnya. Sebab satu ayat Quran, kalau tengok Al-Baqarah 256 pun tak silap, dia kata kadang-kadang satu benda yang baik bagi kamu, kadang-kadang kamu rasa benda tu baik bagi kamu, sedangkan benda tu tak baik. Dan kadang-kadang kamu rasa benda tu tak baik bagi kamu, tapi sebenarnya benda tu yang terbaik. 136 ya. Sorry, 256 136. Dia terkonfuse. Okay, ada soalan lain? Yang belakang yang baru masuk. Jangan nak segan-segan. Asalnya kita ni amat inspire dia ni. Sebab ini dia perkongsian daripada seorang sahabat kepada sahabat. Cuma saya nak tekankan lah yang pasal doa daripada Al-Maksurat tu, kalau boleh lazimilah selepas subuh dan juga selepas asar. Lepas ni tak boleh baca tak? Betul? Dan sebab ni kan, macam mana Imam Hasan Al-Banna bila susun Al-Maksurat tu sangat cantik. Utamanya doa Rabitah yang belakang. Doa Rabitah tu doa untuk kuat hati-hati kita ni. Sampai ada lagu kan. Dan sekarang ni rasanya, kalau nak tengok apa beza kehidupan seorang Muslim, Muslim, Mu'min, Mutakin, dan juga beza yang non-Muslim. Apa beza sebenarnya kita dengan dia orang? Guidance, panduan daripada Allah. Lagi, kalau tengok kitaran hidup, apa yang bezakan kita dengan dia orang? Solat. Tak dekatlah jawapan tu, tapi basic dia apa? Akidah. Akidah itu betul lah. Tapi apa yang beza dia pada akidah dia sendiri? Apa yang beza kita dengan bukan Muslim sebenarnya? Yang bukan Islam apa? Yang bezakan kita dengan diorang adalah kita tak mensekularkan, kita tak memisahkan antara agama dan dunia. Betul tak? Beza dengan non-Muslim, bila mana dia dengan agama, bila dia pergi tokong, bila dia pergi gereja, bila dia baca Bible, itu sahaja dia punya nilai agama dia. Beza dengan kita, starting from bangun pagi kita buat apa?
Sembahyang subuh. Sembahyang subuh. Sebelum tu. Masa doa bangun, tidur. Lepas itu masa doa. Lepas tu kita kan solat subuh. Kemudian sampailah malam kita nak tidur, kita buat apa? Baca doa sebelum tidur. Maksudnya kita orang diri kita ni sentiasa berkait Allah. Kita nak masuk kenderaan, nak siapa sini bawa motor? Tak ada bawa motor, saya bawa motor. Sebelum kita naik motor, kita baca bismillah kan. Baca doa naik kenderaan. Nak makan, baca lagi. Nak minum, baca lagi. Nak pegang, baca bismillah. Nak masuk kelas, baca juga kan. Nak kata hari-hari kita sebenarnya dah biasa dengan doa. Cuma kita je perasan tak perasan. Okey, lepas ni siapa yang tak biasa lazimi doa-doa ni, biasakan diri. Tak hafal, tak apa, tulis. Tampal. Nak tidur kan, tak ingat doa tidur apa kan, tampal, tulis tampal. Nanti hari-hari tengok insya-Allah boleh ingat. Bangun pagi kan, tak ingat kan, tampal. Bangun buka mata, mesti nampak dah tulisan tu. Okey, cuba lazimi. InsyaAllah hidup kita akan lebih berkat. Okey. Okay, itu je kot. Ada lagi nak tanya soalan ke apa ke? Okay. Okay, soalan yang sangat bagus. Dia tanya, macam mana kita nak tahu doa kita tu dimakbulkan oleh Allah kan? Jawapan dia sangat simple juga. Bila mana kita rasa apa yang dimakbulkan tu kita dapat. Faham tak? Contohnya, kita doa supaya kita lulus exam. Tengok-tengok exam, kita dapat straight A. Maka Allah makbulkan. Ya? Doa apa tu? Tak nampak dengan mata kasar. Maksudnya main coach. Tak adalah. Maksudnya apa? Benda halus kan? Jodoh. Bukan benda cuba bagi satu contoh macam tak apa. Okay, kalau dalam istilah jodoh kan, kalau dalam istilah jodoh, dia ada doa juga. Kalau buat jodoh, kita takkan nampak terus. Kita kena buat solat istikharah. Yang istikharah tu, jawapan tu dia ada macam-macam bentuk. Ni kena pergi buat lain lah. Dia ada dalam bentuk mimpi, bentuk perasaan yang kuat. Dia banyak lah. Dia ada boleh tengok lagi lah. Kalau benda-benda yang kita tak nampak, Iman tak hidayah, petunjuk. Dia bila kita doa sesuatu benda yang kita nak, contoh di sini lah. Kalau benda-benda yang melibatkan petunjuk, contoh kan, contoh kalau kita dapat universiti ni kan, sama ada kita nak pergi atau tidak, macam tu kan. Dia berbalik kepada betul ke tak? Sepatutnya kan, kadang-kadang bila kita dapat sesuatu benda yang diberi pilihan, maksudnya kita diberi pilihan lah. Kita kena choose, kita kena pilih kan. Sepatutnya kita tak boleh nak bias pada salah satu tau. Kita kena istikharah. Istikharah ni maksudnya apa? Kita serahkan kepada Allah, pilih mana yang terbaik untuk kita. Sepatutnya macam tu. Dan memang Allah akan bagi kita satu hint lah. Tak kisah daripada mimpi ke, daripada hati kita. Kita akan tahu yang ni yang terbaik tau.